Saya rasa pada saya itu juga adalah sesuatu yang salah. PH hari ini form government ini bukan sebab dia majority. How could you say that, inilah menyebabkan PH hari ini boleh form government? No. Kita tak boleh nak dengan the equation is so simple mengatakan kerajaan hari ini adalah sebab Sheraton move. No. Sebab Sheraton move pula yang PH hari ini jadi kerajaan. Tak juga betul. Kalau betul, sepatutnya PH tak payah bergabung dengan UMNO untuk tubuh kerajaan. Why PH tubuh kerajaan hari ini bersama dengan UMNO? Kerana tak cukup untuk mendapat majority. Maka dia bergabung dengan UMNO. Why UMNO bersetuju nak bergabung dengan PH? Kerana nak kuasa untuk bersama dengan Anwar. So that's it. Jadi ada orang yang marah. Kebanyakan punya orang Melayu, I'm telling you, marah mengatakan why UMNO nak bekerjasama dengan PH. Tapi balik kepada orang UMNO tersebut yang macam Datuk Seri kata ada jumpa orang Melayu yang kata bila lagi nak tukar kerajaan, Datuk Seri kata memang boleh ditukar kerajaan. Tapi sekarang ni kita ada Akta Lompat Parti dan saya notice waktu pengubalan Akta Lompat Parti perbahasan, Bersatu tak terlibat dalam perbahasan tersebut. Mungkin kerana rasa segan sikit Datuk Seri kot sebab dulu lompat kan. Dia ginilah.